Sibuk pula Kila hari ni duk baca harian Metro sebab ada muka Muaz dekat dalam ni. Kebetulan pula hari ni kan edisi harian Metro. Tapi bila kita sebut pasal harian Metro, selalunya kita duk baca surat khabar. Dan yang menariknya Muaz, kali ni harian Metro dia datang dengan Active Rings Run 2025. Okey. Awak memang suka lari lah. Saya memang suka lari dan saya teruja juga bila tahu ada projek-projek sebegini. Dan kita bersama dengan Cik Muhammad Safa Ahmad selaku pengarang eksekutif kandungan harian Metro. Dan juga kita bersama dengan Puan Nur Hafiza Awaludin selaku pengurus projek harian Metro Active Ring Run 2025. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana tercetusnya idea untuk menganjur layaran kali ini. Silakan. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton silmak aku PO dan pembaca harian Metro. Okey, baik. Idea untuk mengadakan harian Metro Active Ring Run 2025 ni tercetus selepas melihat pada kejayaan kita mengadakan program larian sulung pada bulan Jun iaitu Batik Run. So apabila kita melihat sambutan yang agak menggalakkan, so kita telah berbincang dengan rakan strategik kita, kenapa tidak kita adakan lagi larian seumpama ini. Kan? Kita melihat kepada trend rakyat Malaysia sekarang yang suka pada program-program sebegini, terutama pada hujung minggu. Betul. Jadi kita nak menggalakkan budaya hidup sihat. Kita nak rakyat Malaysia aktif. Kan? Jadi sebab itu kita adakan larian ni pada 9 November ni di dataran DBKL. Dan kita akan pada masa yang sama kita juga nak bertemu dengan pembaca kita di lapangan dengan harapan kita dapat berinteraksi dengan mereka. Mengisi masa hujung minggu dengan aktiviti larian sebegini sangat-sangat bagus kan, dan betul. Ini sangat kita galakkan lah. Kalau Muaz dah selalu buat, mungkin Kila pula lepas ni boleh turut serta sekali boleh Muaz? Boleh, tak ada masalah pun. Kali ini punya larian difahamkan 5 km je. Betul, 5 km. Jadi mungkin boleh Puan Nur Hafiza kongsikan kepada penonton yang selemak mengenai tentang larian ini. Okey, untuk acara Harian Metro Active Ring Runs 2025 yang akan berlangsung pada 9 November ini, actually merupakan acara yang diadakan bersempena dengan KL Car Free Morning, di mana event ini diadakan pada setiap hari Ahad. Okay. Apa yang menarik edisi pada kali ini, tampil dengan tema yang lebih segar dan interaktif, yang menekankan gaya hidup aktif, sihat dan menyeronokkan untuk semua lapisan masyarakat. Macam Muaz cakap tadi, larian santai ini memang sejauh 5 km. Mempunyai pelbagai tarikan yang menarik dengan hanya yuran penyertaan sebanyak RM45 seorang. Itu antara... Masih terbuka lagi? Masih terbuka lagi. Okay. Penyertaan amat menggalakkan. So kita memang ingin mengajaklah semua penonton-penonton yang ada sekarang ni untuk daftar dengan kita. Selalunya kalau orang tanya RM40 ni apa yang dia dapat? Itulah. Okay. Kan? Untuk ni runner-runner dia akan macam tu. RM40 apa saya boleh dapat? Saya boleh dapat t-shirt. T-shirt confirm lah. Ada saya tengok tadi. Betul. Okey, untuk apa yang akan dapat daripada kepada peserta, antaranya adalah baju t-shirt warna putih edisi khas. Okey, dan kemudian medal eksklusif yang ada simbolik menara berkembar KLCC. Okey, serta berpeluang memenangi cabutan bertuan yang ada di atas ni, iaitu jam tangan pintar earbud dan juga TV LED 43 inci. Oh, ini berbaloi ni. And then kalau ikutkan total untuk cabutan bertuah ni bernilai RM10,000. So jadinya memang banyak lagi hadiah yang kita tak tunjuklah buat masa sekarang ni. Ini antaranya lah. Nah, di antaranya. Dan satu lagi yang kita nak highlight adalah kita punya goodie bag. Okay. This is our goodie bag. Dalam ni ada lebih daripada 13 jenis barangan daripada kita punya sponsor yang ada. So boleh katakan nanti boleh cubalah berat dia macam mana. Cuma penuh satu beg tu. Penuh. Cuma apa yang ada dalam tu rahsia. Sebab selalunya kalau kita masuk event, kita nak tahu apa dalam goodie bag ni, itu yang paling penting juga. Jadi ada 13 dalam ni, nanti memang rahsia lah. Okay? Dan ini Muaz, kita nak bacakan juga mengenai Harian Metro Active Rings Run, di mana jikalau anda mencari aktiviti hujung minggu yang aktif, sihat dan juga penuh gaya, boleh join Harian Metro. Ada berita baik untuk anda juga ya, yang di mana boleh saja bersiap sedia untuk Harian Metro Active Rings Run 2025. Bila dan di mana?
Ahad ni 9 November 2025 bertempat di dataran DBKL Kuala Lumpur. Penyertaan terhad kepada 1,500 peserta sahaja. Jadi untuk maklumat lanjut boleh layari harianmetro.com.my atau ikuti laman sosial Harian Metro. Pelbagai aktiviti menarik dan cabutan bertuah bernilai RM1,000 menanti anda. Boleh kita jemput anda di sana. Okey, Cik Safa, mungkin kata-kata akhir kepada semua yang sedang menonton kita ni, silakan. Okey, kita minta semua warga kota khususnya turunlah beramai-ramai pada hari Ahad ni 9 November. Bawalah keluarga anda, mak, ayah, adik, abang, anak. Kita penuhi dataran di BKL. Kita lakukan aktiviti bersukan, kita buat larian pada hari Ahad ini. Alright, jadi sekali lagi kepada anda semua, jangan tunggu lagi. Apa kata register sekarang, memang sangat-sangat berbaloi. Kalau tak nak hadiah ni, nanti kami ambil. Okey, terima kasih Cik Safa, terima kasih Puan Hafizah. Dengan perkongsian itu tadi, kita doakan agar semualah, full lah orang dapat register ni semua. Dapat lari bersama-sama. Yang penting, anda dapat sihat dan juga dapat hadiah-hadiah yang menarik. Betul, baik. Dan ini kita juga nak bacakan ya.